telefon order. Tanya dia rotek hidup ke tidak. Tanya dia. Kalau dia mati. Tak, okey, sekejap. Takkanlah saya bawa kereta orang, saya pula yang kena saman. Memang pun. Sebab guna kenderaan jalan tak ada. Takkan saya kerja saya banyak lagi bang. Saya nak tengok bang ada rotek tak bang? Bang ada rotek tak bang? Ya orang hantar pergi bengkel lain lah, leceh lah. Betul. Abang mau bikin logik bang. Abang Alan. Abang kalau tak ni, mahkamah je. Ada hakim. Cakap mahkamah ya? Mahkamah nak tahu ke saya pomen ke tak? Abang cakap. Abang fikir logik abang yang buat. Abang yang buat saman tu. Abang yang buat saman tu bagi saya. Saya cek rotek mati. Bukan kereta saya. Bukan kereta saya pomen. Yang bawa kan? Betul. Owner datang suruh saya betulkan. Takkan saya tak cek. Takkan saya nak kena balik bang. Balik bang. Tak ada rotek. Apa fikir? Mahkamah lah. Taklah kau tu macam tak boleh nak mikir. Sama-sama orang Melayu pun. Carilah betul-betul yang ada taman. Yang ada rotan. Jangan cari Cina-Cina ke apa ke. Alah. Hey. Cakap lah. Habis lagi nak bawa taman apa? Lampu selotip. Tak nak taman.